platform untuk ilham dari Tuhan. Jadi, dalam mimpi Abdullah, dia nampak seorang lelaki tengah bawa loceng. Disebabkan dia asyik fikirkan masalah ni, dia pun terus tanya lelaki tu kalau dia nak jual loceng tu untuk digunakan panggil orang solat. Dan kat sinilah ceritanya jadi luar biasa. Lelaki dalam mimpi tu tak jual pun locengnya. Sebaliknya, dia tawarkan sesuatu yang tak ternilai. Sesuatu yang jauh lebih baik. Sesuatu yang bakal mengubah dunia. Lepas tu, lelaki misteri itu pun menghadap ke arah Kaabah dan mula ajarkan Abdullah kelimah-kelimah suci ini. Satu persatu dalam sebuah mimpi, lafaz azan yang lengkap diwahyukan. Lafaz yang sama kita dengar hari ini lebih 1400 tahun kemudian. Subhanallah. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana mimpi peribadi ini bertukar jadi satu realiti yang bersejarah. Satu laungan yang didengari oleh seluruh masyarakat Madinah. Sebaik saja terjaga dari tidur, Abdullah tahu ini bukan mimpi biasa. Tanpa buang masa, dia terus bergegas jumpa Rasulullah SAW dan ceritakan segala-galanya dengan penuh rasa teruja. Nabi SAW dengar je cerita tu, baginda terus sahkan yang itu adalah mimpi yang benar. Tapi baginda tak suruh Abdullah sendiri yang laungkan azan tu. Sebaliknya, baginda buat satu pilihan yang sangat bijak dan penuh hikmah. Baginda pilih Bilal bin Rabah yang terkenal dengan suaranya yang sangat kuat, merdu dan lantang. Tapi kan, kisah pengesahan mimpi ni belum habis lagi. Ada satu lagi bahagian yang sangat penting. Cuba tengok nombor ni. 2. Kenapa 2? Apa pentingnya nombor ni? Sebab inilah dia pengesahan dari Tuhan. Tak lama lepas tu, datang seorang lagi sahabat agung, Saidina Umar Al-Khattab, jumpa Nabi dan dia cakap, "Demi Tuhan, aku pun bermimpi lafaz yang sama macam yang Bilal tengah laungkan tu." Bayangkan, mimpi yang sama dilihat oleh dua orang sahabat. Ini bukti yang sangat jelas. Azan ni bukan ciptaan manusia, tapi wahyu dari Allah. Dan pada hari itulah, sejarah tercipta. Bilal naik ke tempat yang tinggi dan buat pertama kalinya, suara azan yang agung berkumandang. Penduduk Madinah yang dengar semua terdiam. Terkejut, mereka tak pernah dengar seruan macam tu. Bukan bunyi loceng, bukan api, tapi suara manusia yang penuh dengan kekuatan dan keimanan. Okey, jadi kita dah tahu macam mana azan ni bermula. Tapi untuk betul-betul faham, kita kena selami makna di sebalik kalimah-kalimah yang hebat ni. Apa sebenarnya mesej yang ia sampaikan? Azan ni dia bukan macam loceng sekolah yang cuma nak bagi tahu waktu dah masuk. Tak. Ia adalah satu pengisytiharan, satu declaration yang agung. Ia adalah jemputan peribadi dari pencipta kita kepada setiap hambanya untuk berhenti sekejap dari urusan dunia dan ingat padanya. Cuba perhatikan macam mana azan dimulakan. Allahu Akbar diulang sampai 4 kali. Ini bukan kebetulan. Ini penegasan yang sangat kuat. Tak kisahlah apa punya kita tengah buat. Tengah kerja ke, berniaga ke, berehat ke, Allah adalah lebih besar. Inilah mesej utamanya. Tinggalkanlah urusan yang kecil untuk sahut seruan daripada yang maha besar. Perjalanan ni, sangat luar biasa kan? Ia bermula dengan satu masalah di sebuah bandar kecil, Madinah. Lepas tu datang pula jawapan dari ilahi melalui mimpi yang dihidupkan oleh laungan bersejarah Bilal. Dan sekarang ia dah jadi satu seruan global yang tak pernah berhenti berkumandang di muka bumi ini. Jadi inilah kisah azan. Ia bukan dicipta oleh jawatan kuasa, bukan diundi dalam mesyuarat, tak. Ia adalah hadiah dari langit. Satu penyelesaian yang sempurna untuk satu keperluan manusia yang disampaikan dengan cara yang paling indah sekali. Kisah ni ajar kita yang azan ni sebenarnya lebih dari sekadar tradisi. Ia adalah satu jemputan yang hidup. Jadi persoalannya untuk kita renungkan hari ini ialah, bila kita dengar seruan yang dah berkurun lamanya ni, adakah kita benar-benar mendengar jemputannya?